Kalau penderitaan buat manusia jadi kuat, kenapa kita sanggup buat apa saja untuk lari daripadanya? Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Kita selalu dengar ayat ni. Sakit tu mendewasakan. Derita tu mengajar. Tapi peliknya, bila sakit datang, kita panik. Kita cari ubat. Kita cari gangguan. Kita cari jalan keluar. Kalau derita betul-betul penting, kenapa kita tak pernah sambut dia? Mungkin penderitaan tak wujud untuk buat kita kuat. Ia wujud untuk tunjuk siapa diri kita bila semuanya runtuh. Dan itu yang kita takut. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Bukan sakitnya, tapi versi diri kita yang muncul bila tak ada apa-apa lagi untuk disorok. Sebab dalam derita, tak ada topeng, tak ada status, tak ada cerita cantik. Cuma kita dan kebenaran yang kita elakkan selama ni. Mungkin sebab tu kita cuba hapuskan penderitaan. Bukan kerana ia lemahkan kita, tapi kerana ia buat kita jujur dengan diri sendiri. Yang pelik tu bukan dunia, kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!